Hai semua, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Okay korang, sebenarnya hari ni aku nak buat video. Korang nak tahu tak aku nak buat video apa? Sebelum tu jangan lupa like, comment, share, subscribe. Like, subscribe sebanyak 100k. Jangan lupa tekan butang subscribe dan tekan butang loceng. Aku nak buat video lain daripada mukbang. Mesti korang tak tahu aku nak buat video apa, sebab aku tak bagi tahu. Jadi korang, hari aku akan buat video lip balm hack. Lip balm ni aku akan letak dalam peti sejuk dalam 30 hingga 60 minit macam tu kot. Lepas tu aku akan pakai dekat bibir aku. Kita akan tengok apa yang akan berlaku. Sekarang aku nak bubur dalam peti sejuk dulu. Jom kita bubur dalam peti sejuk. Tadi aku dah masuk dah dalam peti sejuk 10 hingga 15 minit. Bukan 30 hingga 60 minit, aku silap cakap. Aku nak remove aku punya ni lip matte. Korang, aku silap cakap tadi. Sebenarnya aku nak buat life hack lip balm. Korang faham kan? Aku kunci 10 hingga 15 minit. Kalau korang nak tahu, makan sikit. Dah, tak boleh makan. Dia aku balut dalam plastik biasa, sebab aku tak ada plastik tu yang sesuai. Plastik yang satu lagi, plastik apa entah. Guna je lah plastik biasa pun boleh. Lama korang kalau nak tunggu. Tak apa, untuk korang aku boleh buat life hack. Cuma ni kali pertama aku baru buat. Aku tak perlu ni, aku banyak buat video mukbang je. Korang suka tengok video apa? Mukbang ke atau video lain? Sebenarnya aku akan buat video lain juga selain video makan. Nanti asyik nanti bosan pula kalau tengok video makan je. Jam aku akan bunyi kejap lagi. Jam aku dah bunyi. Dah cukup 10 hingga 15 minit. Kita buka plastik. Kalau boleh ikat kan, jangan ketat sangat. Sumpah memang sejuk. Agak-agak berubah warna tak korang? So kita tengok. Nasib baik tak berubah. Jom kita pakai. Mari kita akan tengok hasil. Adakah life hack kita menjadi? Korang kena guna lip balm biasa je tau. Tak boleh guna lip balm yang ada. Korang nampak tak? Korang sambung balik. Lip balm ni kalau letak dalam peti sejuk, dia dapat lembapkan bibir. Korang punya bibir akan sihat, nampak natural saja. Dia takkan bagi bibir pecah ataupun bibir kering macam tu. Aku dulu bibir aku pecah sangat ataupun kering. Dia tak keras kalau nak pakai, walaupun letak dalam peti sejuk. Korang kalau korang nak cuba lip balm ni letak dalam peti sejuk, korang boleh cuba dekat rumah. Tapi kadang-kadang bila dah pecah kering kan, dia macam bibir aku lah sakit. Lepas tu pakai kurang lah. Okay korang, sambung balik. Korang sambung balik. Lip balm ni kalau letak dalam peti sejuk, dia dapat lembapkan bibir. Lepas tu kalau korang tahulah kan, dia takkan bagi bibir pecah ataupun bibir kering macam tu. Aku dulu bibir aku pecah sangat ataupun kering. Lepas tu bila aku dah pakai lip balm ni kan, kurang lah kering dan pecah. Lepas tu kadang-kadang bila dah pecah kering kan, dia macam bibir aku lah sakit. Lepas tu pakai, kurang lah. Korang kalau korang nak cuba kat rumah, korang boleh cuba. Itu saja hasil dia. Tak ada apa pun. Itu saja hasil dia. Hasil dia kalau letak dalam peti sejuk dapat
lembapkan bibir, lepas tu kurang kering, kurang pecah-pecah di bibir, lepas tu korang punya bibir akan sihat, nampak natural saja. Okay, itu saja.